Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasran Al-Mahdi dari Malaysia. Sejak saya kecil, saya dibesarkan oleh ibu dan ayah saya yang amat meminati agama dan perkajian agama. Ayah saya terutamanya telah berkongsi hasil kajian beliau dan bersama berbincang dengan saya agar saya turut sama mengenali dan memahami bagaimana mencari utusan Allah Subhanahu Wa Taala pada zaman ini, iaitu Imam Al-Mahdi alaihissalam. Saya dinasihati agar tidak mewarisi agama secara melulu tanpa terlebih dahulu mengkaji dengan teliti. Didikan dari ayah saya membantu saya bersama mengkaji, dan saya telah menemui pintu kepada Imam Al-Mahdi alaihissalam sebagaimana dijanjikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ahlul bait, iaitu Abdullah Hashim Abbasari alaihissalam. Ya Allah Subhanahu Wa Taala, terimalah baiat hamba-Mu ini. Saya bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahawa Muhammad adalah pesuruh Allah, dan saya bersaksi bahawa Ali dan para imam dari keturunannya adalah hujah Allah, dan saya bersaksi Ahmad Al-Hasan dan pada Mahdi adalah hujah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.